Pelakon Rita Ruda ini meluahkan rasa geram dengan sikap segelintir individu yang masih selamba merokok di tempat awam walaupun tanda larangan sudah dipasang jelas depan mata. Menerusi perkongsian di Threads, Rita mengaku dia memang cukup tak suka dengan perangai orang yang pentingkan diri sendiri tanpa fikir keselesaan orang lain. Katanya, dia pernah berdepan sendiri situasi itu ketika berada di sebuah kedai makan. Walaupun kawasan tersebut jelas ada tanda dilarang merokok, individu terbabit tetap merokok seperti tiada apa-apa berlaku. Apa yang buat Rita lebih bengang apabila diperhatikan, individu itu siap memandang balik dengan muka selamba seolah-olah dirinya langsung tak bersalah. Menurut Rita, sikap seperti itu menunjukkan kurangnya adab dan rasa hormat terhadap orang sekeliling, terutama di tempat awam yang dikongsi bersama ramai orang. Dia juga menyifatkan golongan seperti itu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa peduli orang lain mungkin terganggu dengan asap rokok. Perkongsian Rita kemudian mendapat perhatian ramai yang rata-ratanya turut berkongsi rasa marah dengan situasi sama yang sering berlaku di restoran dan kawasan awam. Kadang-kadang benda paling kecil tentang sikap dan adab sebenarnya yang paling jelas menunjukkan cara seseorang menghormati orang lain. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.